Cikgu, yang nak ambil SKM3 pun tarikh permohonan sama ke? Saya buntu. Okey, ini adalah berkaitan dengan permohonan untuk anda nak sambung belajar ke peringkat seterusnya, iaitu program TVET, terutamanya kepada anda yang berminat dalam aliran kemahiran. Untuk anda sekiranya anda nak mohon program-program TVET, semuanya perlu dimohon di UP_TVET. Dan dia ada dua bahagian, iaitu bahagian perdana dan juga fleksi. Di mana bahagian perdana dia ada 2 kali intake, iaitu Januari dan juga Julai. Sekiranya anda nak sambung ke peringkat seterusnya, iaitu mungkin CJ Kemahiran Malaysia tahap 3, anda boleh tunggu intake Januari 2027 yang dijangka akan buka permohonan pada Oktober 2026. Tapi kalau anda tak nak tunggu intake Januari ataupun dekat bahagian perdana, anda boleh apply dekat bahagian fleksi. Di mana bahagian fleksi, saya kena fahamkan anda semua, bukan sahaja institusi swasta sahaja yang menawarkan program-program TVET, malah ada juga institusi daripada agensi kerajaan juga menawarkan dekat bahagian fleksi. Dan sekiranya anda berminat dan program yang anda berkaitan itu ada di dalam agensi kerajaan di bahagian fleksi, anda boleh terus apply bergantung kepada tarikh permohonan ataupun tarikh lapu diri untuk anda mohon. So kepada anda sekiranya anda berminat, semuanya boleh semak dekat UP_TVET, anda search program yang anda nak apply, tengok institusi mana yang tawarkan, adakah dia daripada institusi kerajaan ataupun swasta, dan selepas itu tengok syarat kelayakan dan pastikan anda memohon program tersebut untuk anda teruskan pengajian anda ke peringkat yang seterusnya, terutamanya dalam bidang kemahiran.